Okey, kita dah sampai dekat Bondas. So, Bondas ni adalah satu produk luar. Kalau dulu dia lebih kepada hip hop lah. So, sekarang kita kat Indonesia ni kita tengok dia lebih kepada culture pemotoran dan juga dunia anak-anak pemotoran. Mari. Amel, ni Halo. Auni, itu Hatta, bosnya mereka. Kini sudah sampai di Bondas. Jom kita tengok apa yang kita boleh rigi-rigi kat sini. Exciting! Yeah. Let's go, Miss Michi. Jom. Mana? Ya. Miring euy. Amel, tolongin gua, Amel. Dadah. Dadah naik kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping baku sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey, hai, kita habis keliling kota. We are from Bandung. Okey, kita tiba hari kedua kita di sini. So, hari ni kita nak jumpa ramai orang tau. Pengasas-pengasas toko yang di Picker Store ni. Nampaklah muka malu. Nampak muka malu, ayo. Ramai ni. Kita bersalam-salaman dulu. Atas. Mochi. Wahal lah mochi. Hati-hati ya. Lagi lepak-lepak enak. Enak di sini dong. Airnya bagus sekali. Kopinya para pengendara. Kopi kendara. Masuk kendara tanya mochi. Kita dah sampai ke kedai analog klasik. Tadi kita ada di Picker Store. So sekarang kita kat sini borak-borak, nak tanya pendapat tentang barang-barang yang boleh bawa masuk di Crack the Box. Mari check, tengok. Pusing, cek barang. Tolong, kaki saya sakit. Akhirnya kita makan lunch. Ni kira lunch lah kan? Lunch. Ngantuk lah. Matahari. Dinner, Akhirnya bulan. dinner kita nak makan tak dapat Indomaret lah. Maggi, roti, air jadilah. Esok pagi bangun awal kita breakfast kat hotel. Let's go. Tengok ada apa. Siap boleh letak air, susu satu set. Kat kilang dia, ni tengah ni. Kalau kat kilang dia nak buat roti ni, dia orang akan gigit keliling. Ramai dia gajikan tu juga. Dah, jangan dengar cerita abang tu. Bukan menipu. Jumpa dah. Sebaik saya feeling. Malam ni makan apa yang ada dekat Indomaret. Dia tak makan kat luar sebab dah tak sempat dah. So kedai semua tutup. So makan Indomie je. Besok kita akan bangun pagi. Hari ketiga kita akan buat aktiviti berlainan pula. Jadi jumpa besok. Indomaret satu paket. Dua paket. Tepuk lagi. Ulang lagi. Pulang. Okay Satu, dua, tiga. guys,
Morning. Telah pun tiba hari yang ketiga. Sama juga. Pergi ke toko-toko juga. Tapi lain konsep. So kita terus ke sana. Mari. Yes, kita telah bersampai ke Rembayung Bandung. Kita rasmian dulu. Ya, kita makan dulu. Kita makan dulu si perut. Baru kita pergi explore. Explore apa? Explore. Itulah. Mana? Kalau nak bercakap tu fikir dulu sebelum cakap. Apa? Jom. Jom, kita akan spill makanan dia. Jauh tak dekat media dia dah. Dah 5 bunyi. Ada pelbagai lauk. Ni diorang akan masak banyak-banyak. Tak tahulah kita kena ambil sendiri ke ataupun dia hantar berpinggan-pinggan. Weh, lawa ni. Ya, kenapa makan? Ingat egg. Ni dia kata menu tambahan. Itu beda lagi. Ni dah. Ini hidangkan. Ni So sedap. yang dihidangkannya apa? Luar biasa, luar biasa. Kok bisa ya di luar nalar hatiku merekah, oh serasa berkah. Curiga bertanda ku diculik cinta. So kita ada macam-macam lauk kat sini. Air mencelup. Dia apa? Paru. Baru. Paru goreng. Goreng. Lagi Ni tak yang ni. sampai. Jangit, keropok jangit. Ini daripada mana? Dia lembu. Daripada kulit lembu. Kerbau. Kerbau. Oh, kulit kerbau. Kompang. Daripada kulit kompang. Serius ah? Okey. Betul. Kecuit sikit kerak dia. Semua sedap. Walaupun makanan dia pedas-pedas, tapi dia punya suasana tu, kesejukan dia tu. Kenyang alhamdulillah. Boleh repeat. 116 tadi. 116 je? 116. Okey lah, 5 orang makan. Cuba teka berapa RM? 154. 155? Paling dekat Anip 116. Kalau dekat Bangi saya ada makan tau nasi padang ni. Sebab saya suka lah makan nasi padang. 3 orang pun mahal juga dekat 180 macam tu kot. Yang ni 5 orang 116. Mungkin barang-barang yang diorang gunakan tu aslinya daripada Indo masuk ke Malaysia. Costing so mahalkan sikit lah sesuai ikut negara lah. Tapi apa pun kita bukan nak compare pasal harga. Kita nak compare pasal rasa sahaja. Okay, bagi saya rasa okay, not bad, boleh makan. Masih lagi asli sama rasanya macam dekat Malaysia. Walaupun makan kat Malaysia, kedai ni terbaik. Kedai ni dah mula ramai orang. Kita orang yang pertama sebenarnya datang ke kedai ni. So jumpa kami ke next tempat lain. Agak bermurang duria, bergembira ria, berduka cita, tertekan perasaan karena penghidupan yang tak terkata. Kenyang? Kenyang. Tapi muzik ni buat cemas. jadi ular. Tapi ini sifat manusia. Ini sebab manusia bang. Tak boleh ular. Ular dah habis. Ular jangan. Ulang boleh. Macam ni selalu ulang. Apa yang abang cakap dia ulang. Kenapa lah? Ini tak boleh habis. Nak cari salah orang. Okey, kita telah sampai di SSST. Ni dia punya Teka lu SSST tu apa? apa dia? SSST. Tahu ni apa? SSST cuba. Saya suka sangat tak? Suka saya sangat tak? Suka saya sangat tak? Awak tak boleh cakap ke? Kau tak bercakap ke? Kamu malu ke? Lain sedap otak. Orang tak boleh fikir sebab nasi padang. Nasi padang dia masuk kat sini, bukan kat sini. Culture weh. Nampak kalau tengok setup tu. Dia kena kerja guys. Main. Prinsip utama culture kerikil. Dia banyak basic tea. Dia main twin kat sini. Nampak macam dia main label tag warna kuning.
Cantik. Dia buat macam ni lipatan tak ada. Cutting dia comel. Cantik dia Rosi. I wanna mess with it. I wanna lay to the field. A whole crew on the seal. I want the preacher appeal. I wanna blast with it. I wanna head to a miles to get cast in it. I should Ya, abang minat dia main kat bola. Macam tu, sentimental. Simple je, dia plain tapi kat sini ada. Sentimental disaster. Aku dapat aneh-aneh dari teman-teman. Waduh. Memang nampak dia punya orang kata solid. Emang cakep banget tuh. Design macam ni apa? Tahu banget gitu lah. Macam tak suka Doraemon ni. Oh, kita kena ubah lah, jangan timbul. Ini kalau yang ini buat aksesoris saja sih sebenarnya. Good. 6 warna betul. Macam mana penilaiannya buat kalian? Tarik dari bawah gitu biar nggak capek. Kita pakai magnet, jadi nggak capek. Terus ini dibikin clean, ininya dibikin clean. Iya bagus. Nih udah record. Sikit-sikit. Sikit. Nih aku langsung kasih nih. Karena paymentnya udah di atas 800 ini gift. Tunjukkan dulu lah, show lah ke video. Itu Free. Thank you. Jangan dibuat. kuning awak. Oh, dah jadi. Boleh isi minyak lintah? Iya harus beli di Indomaret. Apa cara? Dari sana. Sorry, aku kurang ngerti. Oh, I see. Iya betul. Lebih tahan lama apinya. Tono apa otak? Langsung siap sami-sami. Thank you ya. Hey. Ya. Thank you ya. First time masuk kedai, beli semua, beli banyak-banyak. Okay, jiwa. Brand sentimental tadi. Apa nama benar dia? Nama penuh dia SSST. Masih lagi tak dapat. Dapat. Apa dia? Lupa dah. Okay. Sentimental Secret Theory. Super Sentimental Secret Theory. Saya tengok barang dia bagus, daripada segi presentation pakaian dia macam Japanese sikit pun ada. Daripada segi stitching dia, bag dia lawa-lawa. Dan tapi paling tertarik sekali dekat dia punya printed. Dia menggunakan rubber dye. Walau sekecil-kecil titik tu pun rubber dye tu boleh lalu dekat blok dia. Maksudnya detail, sangat detail. Sangat sedetail-detail titik halus tadi tu saya tengok pun color tu masuk juga. Itu yang saya kagum lah. Paling bestnya sebab masuk terus beli banyak. Sebab dia kena dengan jiwa lah. Cita rasa. Itu saya boleh komen lah. So, tunggu ke next kedai. Mari.